Baru umur 21 tapi duit lesap tiap bulan. Chill je sis. Start simpan 10% dulu. Tak rasa pun, tapi lega nanti. Dah biasa simpan 10%? Upgrade lah sis. 20, 30%. Nanti umur 30, kau sendiri terkejut. Aku kaya. Konsistensi tu power tau. Sikit-sikit lama-lama jadi cushion kewangan. Bukan lip balm je kena standby. Kalau nak mula melabur, start dengan emas. Bukan yang maklum pakai raya tu. Tu kenangan. Kita nak yang padu. Aset sebenar. Pelaburan emas ni, harga dia steady. Tahan inflasi. Macam kau lah. Tenang je walau hidup penuh plot twist. Pasal duit ni, baca buku sikit-sikit pun dah cukup. Janji bila orang sembang pasal aset, kau tak blur. Kalau kau ikut 3 benda ni, insya-Allah umur 30 nanti kau tak panik. Silap-silap senyum seorang-seorang. Kalau nak mula simpan emas pelaburan yang betul, senang je. Public Gold. DM aku tunjuk satu-satu.